sempena Raya Korban yang akan berlangsung pada Sabtu ni, kita juga ada tips untuk korang pakai untuk nak hilangkan bau lembu. Yang pertama, Intralute. Bau yang dimulakan dengan bau amber, smoky dan juga woody. Maksudnya bau amber tu bau eksotik, bau unik lah, yang akan enhance bau-bau daripada bau-bau lembu yang korang korbankan pada pagi itu. Kemudian akan masuk bau woody yang menunjukkan satu karakter penampilan woody elegance selepas korang sembelih lembu. Yang ketiga, korang akan terus dapat bau smoky daripada Intralute. Dan yang kedua adalah Sultan of Sea Black Edition. Sultan of Sea Black Edition dimulakan dengan bau pineapple dan juga smoky yang akan terus counter bau-bau lembu ataupun bau-bau korban-korban yang korang telah korbankan pada hari itu. Plus Sultan of Sea ni Black Edition, so kita tak payah ragu-ragu pasal dia punya performance. Kita semua tahu Black Edition 2 step ahead daripada Clear Bottle. Tanpa cakap banyak lagi, saya perkenalkan perfume ketiga, iaitu Poal. Dimulakan dengan bau rose, kemudian dia ada masuk bau-bau amber, dan karakter dia membawa satu karakter ke arah warm spicy. So korang tak perlu risau pasal bau yang akan melindungi korang daripada bau lembu. Saya dah tunjuk tiga perfume tu. Itu adalah pendapat saya, Adam daripada Zindor. So selamat Hari Raya Haji.